Dan Esra Wani mendalami dan cuba memahami proses pemeriksaan yang dibuat Puspakom dalam menentukan cermin gelap menepati peraturan yang ditetapkan JPJ. Dan Puspakom adalah agensi bertanggungjawab dalam menentukan kelulusan tahap gelap cermin ikut piawaian yang ditetapkan. Pemeriksaan cermin gelap adalah salah satu daripada 10 peringkat pemeriksaan kenderaan yang dilakukan Puspakom. Cara pemeriksaan bahagian cermin gelap pada sesebuah kenderaan dijalankan dengan peralatan yang telah disahkan oleh Jabatan SIRIM, dan semasa kenderaan tersebut datang untuk pemeriksaan kenderaan akan menggunakan alat tersebut untuk menguji tahap ketulusan cahaya pada sesebuah kenderaan. Proses untuk menjalankan pemeriksaan dia akan mengambil masa lebih kurang 5 hingga 10 minit. Pengguna juga perlu tahu terdapat perbezaan bacaan bagi filem yang dilekatkan pada cermin dan juga wujud cermin yang sudah pun menunjukkan bacaan ketelusan cahaya biarpun tiada filem pelindung dilekatkan. Semasa pemeriksaan kita akan periksa apa yang kita dapati pada cermin tersebut. Dan mungkin ada juga pertanyaan yang kita dapati mengatakan filem tersebut lulus. Memang kita tak nafi filem tersebut lulus. Tapi apabila ditampal pada cermin, di cermin sahaja telah mendapat bacaan. Jadi bila digabungkan, dan itulah keputusan muktamad yang kita akan guna pakai. Tanggungjawab utama Puspakom ialah memastikan setiap kenderaan selamat untuk digunakan di jalan raya. Di Puspakom kita cuma menjalankan pemeriksaan saja, dan selepas pemeriksaan kita akan mengeluarkan keputusan sama ada kenderaan tersebut lulus ataupun gagal. Dan di Puspakom kita tidak mengeluarkan apa-apa saman. Kita cuma menjalankan pemeriksaan dan mengeluarkan keputusan, dan keputusan itu diberi pada pemilik untuk urusan ataupun tindakan selanjutnya.